Assalamualaikum guys, and welcome to my channel Dashi. So hari ni kita nak main game Untitled Boxing Game. Sebenarnya Dashi dah main lama lah game ni, tapi kita baru buat video ni hari ni. Macam first time lah kita buat video main game ni. So let's go lah kita main. So sila masuk. Oi, asal dia tak gerak ni? Okay, kita tolak dia. Lah hilang sebelah kawan dia. Hilang macam tu je. Tak apalah guys, cari online lah. Oh ni cuma bro. Alamak, dia nak dengan bacon tu pula. Tak apa, kita ada online lah guys. Okay guys, kita dah jumpa orangnya, bacon. So let's go, kita lawan. So Dashi akan menjadi Ricardo Martinez sebab kita guna style ghost. Sangat lagi. Sekejap, kita ada sound ni guys. Sound please. Oh my god bro. Ya Allah, macam mana boleh miss. Okay. Okay, kita buka sound Ya. But what the hell, boy? Ya Allah, sikit lagi nak ni kan. Okay. Ni kita dah ni okey sikit guys kan. Okay, sound please. Let's go. Okay guys, so lagu ni telah membuat Dashi mendapat aura. Rasakan ni. Sebab kita ambil kau. Ini lagu kemenangan. Kemenangan Dashi. Lihatlah betapa powernya Dashi. Man, shut your bitch ass up. Damn guys. Tak apa, kita abaikan je guys. So let's go. Serious mode. Please open Aura song. Please Aura song. This song makes me feel strong. Fight. Yes. Lagu ni dah buka, memang Dashi akan rasa sangat bertenaga. Kau ingat kau kuat ke? Bacon, sini kau. Nampak? Yang boleh dah sikit dah guys. Nampak? Okay, kita relax dulu guys. Block dulu. Okay, take the times. Okay, let's go. Punch. Ghost jab. Punch. Heavy. Like that. Rasakan tu guys. Aura Dashi dan kekuatan Dashi sangat hebat. Bangunlah budak. Kau kalah. Nampak dia macam rasa nak surrender nampak. Sinilah. Tak kena. Kita block dia sebab dia punya stamina cepat habis. So kita block guys sebab stamina block semua dah habis kan. Okay, kita heavy, kita punch dia heavy, lepas tu kita block balik guys. Macam tu je guys. Dash macam tu je. Okay, relax, santai. Walaupun yang boleh baik daripada Dashi, kita relax je. Sebab apa, kita boleh menang. Kalau ada lagu ni, memang easy win lah buat Dashi guys. Okay. Ghost jab, punch heavy. What is that guys? Wow. Okay, kita kasih faham guys. Kasih login ya. Mati bacon ni guys. Sabar. Kita relax guys. Macam tadi relax. I'll real chillax. What the heck. Okay, kita block dulu. Okay, kita punch. Dia elak. Okay. Not bad. So far so good dia ni. Okay, kita dash. Dia pada elak guys. For real, dia pada elak. What the dog doing? Okay. Apa hal asal? Kenapa dia macam tu guys? Tiba-tiba what just happening guys? Lah, dah menang dah. Macam tu je. What a easy game. For real lah guys. Benar macam tu je guys. Mungkin dia tahu Dashi ni terlalu open nak dikalahkan kan. Nampak? Sini. Nampak? Easy guys. Okay, so let's go cari lagi mangsa untuk dikalahkan. What the heck bro? Diorang buat apa ni bro? Apa ada orang gaduh dekat luar ring? Sumpah pelik gila guys. Betul je orang ada ring tu main dalam ring lah kan. Ini ya Allah. Okay, kita jangan sekali guys. Let's go. No bro, chill. Enemy spotted. Alhamdulillah guys, ada orang juga yang nak lawan Dashi guys. So let's go, kita lawan dengan dia guys. Ya, perlawanan yang pertama pula, yang kedua lah. Okay, nama dia wherever benda lah. Okay, kita ni dulu. Buat emote dulu dengan dia. Chillax dulu. Relax dulu guys. Okay. Oi, ada emote sama ke? Oi, baik tu. Okay, kita duduk dulu kan. Kita ke depan. So kita pukul lah guys. Ya. Oi. Oh, dia nak emote tu. Okay, nampak.
Nampaknya dia ni macam easy nak dilawan. Wow. Taklah easy yang Dashi sangka. Okay. Kita relax kan. Wow. Dia pakai style wolf lah guys. Rasanya lah. Sebab tengok nampak. Dia punya heavy tu kan. Nampak sakit gila. Yang Dashi tengah separuh je guys. Sebab kuatnya guys. Kita kena main elok ni. Sebab dia guna style apa ni, wolf kan. Tengok dia punya heavy dia kan. Kuat gila nak mampus guys. Okay, baik daripada Dashi. Dia miss. Okay, dah cuba miss juga. Alamak, stamina habis. Alamak. Ui, tengok. Kuat gila tau. Alamak. Uish, bahaya ni guys. Bahaya. Ui, kena counter. Weh, chillax bro. Ambil balik Kau rasakan ni. Weh, wow. Yang Dashi. Weh, yang Dashi guys. Mati. Yang ikan guys. Okay, let's go. Wake up bro. Let's fight this. Let's go. Kena buka lagu ni guys. Yes, this is my song bro. Matilah kau. Aku ada buka lagu ni. Matilah kau. Nampak? Easy. Kita ada ultimate guys. Nampak? Kita akan bersemangat untuk main. Nampak? Kita elak macam tu je guys. Easy elak guys. Ghost jab. Ya, alamak kejap. Okay, dash. Alamak. Okay, kita punch heavy. Okay, weh, bapak laju yang dekat depan guys. Okay, santai, mati. Nampak easy. Kita kena apa guys? Kita kena sabar, relax, dan kita boleh menang guys. So kita menang ni guys. Sebab apa? Easy. Okay, kita imut dulu kat dia kan. Imut kursi. Kejap macam tu. Okay, relax. Oh, nice. Okay, nice. Yeah, so far so good. Easy play. Belagak sangat ni. Nampak? Takut nanti Kang. Jadi macam tadi Kang. Okay. Relax. Wow, nice. W Dashi nak komen guys. Gila, baik. Okay, so kita dah faham lah cara nak elak daripada dia punya tumbukan ni kan. Okay guys, so kita ready untuk ultimate guys. Okay, 1, 2, 3. Let's go guys. Ya, matilah kau budak. Ya. Tengok. Gila, W animation. Goodbye. Goodbye to you man. Goodbye to you. Tengok yang dah tengah separuh. Nampak. Gila, dia nak ultimate kat Dashi tak boleh. Easy guys. Gila, 2 kali win streak tau. Okay, tapi kali ni Dashi rasa agak ragu-ragu sikit. Tapi tak apa. Sebab apa tau? Yang Dashi tekan sikit tau. Tapi tak apa, kita ada apa ni? Yang terakhir kan. Lepas kalau Dashi mati ni kan. Okay, kita sikitkan yang dulu sebelum Dashi nak mati ni kan. Whoosh. Kita misskan dia lagi dia punya ni kan guys. Apa untuk dia apa ni? Ultimate. Okay. Kita relax. Sebab apa? Yang dia dah separuh. Yang sebelah ni asal menari ni. Lah Alif ni. Okay, kita ni dulu. Lag dulu kan. Sebab kita akan menang ke? Sabar. Tak kena. What the heck? Tak kena pula kita punya punch. Okay, dia dah penat. Stamina dia kurang. Okay. Kita punch dia. Alah. What the hell? Okay. Santai brother, santai. Okay, mampus. Ambil ni. Kita ghost jab. Kita punch. Aduh, tak kena pula. Okay. Alamak. Alamak. Alah, ya Allah Akbar. Habislah kita. Tapi tak apa. Relax guys. Sebab apa yang Dashi banyak lagi. Dan nyawa dia sikit. Nampak macam. Okay, kena betul-betul ni guys. Okay. Kita spam semua guys. Spam punch semua. Kita spam. Okay, ghost jab. Bam. GG guys. Kita dah win streak yang 2 kali. Ya. So kali ni kita akan lawan seorang ni power lah. Seorang ni dia seorang power. Seorang ni siapa? Alif guys. Kita akan lawan Alif. Tengok yang tengah menari ni guys. Let's go. Dia pakai style Hawk lah guys. Dashi pakai Ghost. So kemungkinan Dashi akan kalah. Sebab Hawk style ni dia laju dan damage dia pun gila-gila. Dia menari-menari Pada tahu dia akan dapat kalahkan Dashi.
Tapi tak apa, kita akan cuba untuk kalahkan dia juga. Okay. Block dulu, kita block dulu. Kita kena relax, take time, and then kita macam nak mati dah kita. Okay. Dashi hampir rasa gementar. Tapi kita buang rasa gementar tu guys. Kita buang gementar. Sebab apa? Kini kita akan menang. So kita kena confident. Dan kita kena rasa kita yakin. Rasa kita yakin. Apa Dashi cakap ni? Rasa kita yakin lah nak menang ni kan. Jangan negatif. So kita akan kalah lah kan. Tapi Dashi rasa ini kalau Dashi fikir secara positif pun kalah juga ni. Tak boleh lah. Sebab tengok, benci tu lah hot style ni. Dia boleh dash ke belakang tau. Elak ke belakang macam tu. Ya Allah, tangan ke bawah macam tu. Macam zombie dah. Tengok, dia elak macam tu. Okay, kita kena main serious mode guys kali ni. Jumpa dia cakap Alif ni bukan orang-orang yang biasa-biasa guys. Alif ni dia berpengalaman guys. Puji-puji lah kan. Jumpa tak? Alif ni dia antara cara dia cakap dia lama lah main game ni lah dengan Dashi. So kita orang dua memang berpengalaman dan pro lah. Dikatakan legenda. Taklah legenda guys. Main macam apa ni, legenda. Okay, sekarang yang kita orang sama. Tapi Dashi rasa Dashi akan kena out dulu. Tengoklah macam mana. Dia elak lagi bro. Pakai chip gila. Okay, kita ada ni. Go sekejap. Okay, relax. Kita ada ultimate. Jangan press dulu sebab kita tahu kita takkan apa buat. Wow, what an insane mistake with Dashi pula. Make with Dashi. Apa cakap ni? Ya Allah, borak apa lah. Borak kacip lah. Okay. Wow. Ambil balik. Rahsiakan balik. Okay, kita ni dulu. Okay. Wow. Alamak. Okay. Jangan bagi Hawk ni kan. Macam ada yang darah-darah keluar kat tangan dia tu guys. Itu memang bahaya lah. Kalau korang nampak kan, kalau korang lawan Hawk, dia punya darah tu keluar-keluar macam itu kan, merah-merah tu kan. Itu korang kena block ataupun dash. Sama ada dua tu je. Kalian nak counter sebab laju tau. Kita kena sini. Lepas tu bunuh. Yeay, baik. Tapi dia rasa yang test yang kedua ni Dashi akan knock out pula. Knock out. Sebab dah win Dashi dengan sikit. Alif dia pandai elak lah guys. Nampak? Dia pandai elak. Okay. Tolong lah. Streak 2 kali ni jangan hilang. Please lah. Tolong lah. Woi. For real lah man. Macam ni guys. Ya Allah. Tolonglah stop. Ya Allahu Akbar. Dah lah. Mampus. Tadi tangan dia berdarah kan. Dia guna ultimate dia. Mampus kita guys. Sebab dah keluar muka setan dia tu. Tengok yang Dashi. Nampak? Absolute Shanima lah. W Dashi. Yeah. Wow. Ni memang gila-gila guys. Sumpah. Yang ni memang Dashi kalah. Tunggu kau Lip. Aku pakai style yang lagi power lah daripada Ghost nanti. Tengok. Laju. Macam mana nak counter balik guys? Yang elakkan dia tu sangat pantas. Tak kena lah. Ya Allah. Wih. Dia macam tahu-tahu je lah Dashi nak guna ultimate. Okay. Relax. What the heck man. Ini main apa tau. Dia macam rasa lagi stress lah kalau kita main ni. Sebab apa? Tak tahulah. Nak tumbuk je dia lah. Nampak? Baru cakap. Ya Allah. Baru cakap. Macam mana ni guys? Dashi dia rasa sangat stress sekarang ni. Sangat stress. Okay, kita ada ultimate. Okay. Sabar. Kita akan ultimate dia. Dan bunuh dia sekarang. Okay. Bunuh. Wow. Tak kena juga. Wish. Tak boleh buat apa. Mbak nak dash tak boleh. Nak block pun cepat habis lah. Kita punya bullet energy tu. Dah lah, malas lah. For real. Dah. Malas lah. So guys, itulah sahaja untuk video kali ini. Dan kalau korang nak video macam ni lagi, jangan lupa like, share, subscribe dan on notification. Bye bye guys.